Assalamualaikum. Woohoo. Oh, sorry lah, suara lain sikit. Cakap-cakap lah. So hari ni saya nak pergi pasang motor ya. Pergi tempat baru ya, pasang ya. Oh, KTM, ada apa-apa event ke? Lama tak kita tak buat video kan. So hari ni macam buatlah video sikit. Bahayanya. Motor pun lama tak basuh, so agak kotor sikit. So hari ni tu lah nak pergi basuh jap. So kemas-kemas sikit, cantik sikit. Nak ride Ahad ni. Oh ya, by the way, siapa nak join Ahad ni, kita ada ride yang macam untuk KTM Malaysia punya group tu. Dia setiap hari Ahad dia akan buat ride kan. So siapa nak join je lah kan. 8.30 pagi dekat BHP Karak, kumpul situ. Dan kita ride pergi Rosalinda, dan after that TIC lah. So ya, lama tak ride. Memang first time juga nak ride dengan big group So group KTM. So ni macam ride solo je, tak pernah ride dengan diorang. So minggu ni kita join diorang sikit lah. Kenal-kenal dengan orang lain. Otak-otak kat KTM ni group kan. Oh lama tak basuh motor ni, 2 bulan setengah kot. 2 bulan 3 bulan. Oh lama sial. She need to get clean. So motor ni baru lepas VC hari tu kan. So daripada video hari tu 200. So tambah lagi 200 km. So baru tambah lagi 200 kilo lah daripada VC tu. 200 lah total sekarang kan. Overall memang best lah buat motor VC ni. Very smooth, tengok. Nak buka throttle pun tak ada hal. Pakcik aiskrim dulu. Cik sana aiskrim satu. Oh lepas siap. Power pakcik. Mountain Road, what the heaven. Oh, kereta busuk pula. Oh wow. Oh, dia macam sorot tau ni. Hello guys. Oh, motor dah sampai dekat mana ni? GQ dengan Abang Sing. So ni cuci sikit lah. Oi, kotor siap motor. Tengok. Abang Sing akan cuci lah, bagi detailing kat motor ni, bagi cantik je. Jom kita basuh dia. Let's go.
Motor basuh lah. Thank you bang. Baik-baik bang. Super clean. Ni pakai steam wash je kan? Nice. Bahagian rim. Tadi yang basuh pakai sabun tak? Tak ada bang. Tak ada. Tak pakai sabun. So memang steam wash memang tak pakai sabun bang. Hotel dia no chemical. No chemical, chemical free. You get polish shine. So ECU tak kacau, wiring tak kacau. Baru tahu kan? Saya pun tak tahu semua ni. Okay, thank you Abang Sing. Thank you for coming. Thank you Bike Spa. So motor dah habis basuh lah ni. Thank you Abang Sing basuh motor saya. It's clean now. It's so good. So tadi Abang Sing cakap dia pakai steam wash. So based on apa Abang Sing punya explanation is like steam wash tak perlu sabun. Just using that. There's no soap needed. Based on his experience of explaining to me. So macam dia cuci pakai macam dia steamkan je dengan steam machine dia. Gempak lah. And dia cakap it's good for electronic juga. Kalau contoh pakai macam motor EV kan, tak perlu, jangan risau, selamat untuk ECU, untuk elektronik-elektronik di bagai. So tak ada benda rosak. Okay lah, recommend lah dengan Abang Sing. So next time boleh datang balik basuh dengan Abang Sing. Abang Sing pun sangat baik tadi, layan semua. Thanks abang. So ni orang dah balik. Let's go. Oh, lepas tu motor ni pun Abang Sing tadi pun dah harga basuh tu sekali dengan coating. So coating tu bila let's say example hujan, kita just spray dengan air, then just lap pakai kain lah, and dia akan back to shining again macam baru basuh tadi. Ya, motor ni cantik. So Ahad ni boleh ride. Wow, jam. Oh iyalah, orang nak balik kerja. Okay guys, tu je video untuk hari ni. Kita pergi cuci motor kat kedai Abang Sing, GQ Bike Spa, Kedai Mesara. Hopefully guys you enjoy the video. Jangan lupa like, comment and subscribe. Kalau kepada siapa belum subscribe, thank you for supporting the video. Love you guys so much. Ciao ciao, bye bye. Assalamualaikum. Oh, ada jam ni. Wow.